Okey, hotel seterusnya adalah Hotel Eng-Wan. Dia dekat area Kamunting. Okey, ni yang pembangunan yang warna apa ni? Warna kelabu merah ni. Tapi kan ada satu yang menarik untuk Google Maps ni. Kalau kita ke depan sikit. Okey, depan lagi. Nampak tak? Hotelnya hilang. Kenapa? Sebab yang ini tahun 2013. Hotel tu tak wujud lagi. Bangunan sebelah ni dah wujud dah. Tapi bangunan hotel tu tak wujud. Tapi bila kita ke depan sikit, muncul balik. 2024 hotel ni dah ada. Okey, Hotel Eng-Wan ni dia Wisma Datuk Lim Eng-Wan nama dia. Okey, nama orang. Okey, dia dekat ni Kamunting, dan dia berdekatan dengan Aeon. Aeon dekat bawah ni. Ni Aeon kat sini. Tapi kalau jalan kaki agak jauh jugalah. Okey, kedai makan dia dekat hotel ni saya tengok macam tak ada. Tapi dekat depan ni ada nasi lemak kat depan sikit ni. Dekat Shell ni ada nasi lemak, Petronas Petronas ada nasi lemak. Tapi untuk kedai-kedai makan macam agak jauh sikit lah, kena berjalan sikit. Okey. Pusing-pusing. Satu pesan dulu. Assalamualaikum. Memang tak ada tingkap. Padahal tepi ni bukan. Tak ada tingkap lah weh. Tak apalah. Hotel ni hotel baru sebenarnya. Memang bau cat. Macam itu. Ada kopi 2. Ada air 2 botol. Ada pula kolong bawah tanah ni. Kolong bawah tanah. Siap ada benda Allah tu. Benda tu. Apa benda tu? Pelot tu. Okey, inilah bilik sehari 110. Ada teks sehari RM3 untuk negeri Perak. Okey, itu sajalah kot. Dah penat.